Kalau cinta atas dasar yang ikhlas, sebenarnya LDR ni tidak jadi halangan. Suka ataupun tidak, Allah dah sebut. Perempuan baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. So, katalah ada orang tanya saya, macam mana kalau kita jadi orang baik tiba-tiba kita dapat orang jahat? Sebenarnya itulah laluan orang jahat tu nak jadi baik. Sebab kalau dia jumpa orang jahat juga, macam mana dia nak berubah jadi baik? Sebab itu dia jumpa dengan kita. Dan rupanya kita orang yang boleh sabar dengan dia, dan akhirnya dia merubah perspektif dia. Selamat kembali ke podcast Sembang Santai Melati. Bersama saya lagi, Sofia Balkis, moderator anda untuk hari ini. Okey, topik kita hari ini sebenarnya sangat dekat dengan jiwa pelajar, di mana tajuknya adalah cinta dan LDR. Reality atau fantasi. Okey, dan hari ini kita sangat bertuah sebab bersama kita ialah seorang panel yang saya kira bukan sahaja berpengalaman, tapi juga sangat dekat dengan dunia pendidikan dan pembangunan pelajar, iaitu Dr. Muhammad Nur Mamat. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Tapi cakap berpengalaman, saya berpengalaman dengan LDR ke berpengalaman bercinta? Yang mana? Nanti kita korek-korek sikit. Kat mana dia tahu ni? Okey. Sebelum kita mulakan, jangan lupa saksikan podcast ini sampai ke hujungnya sebab kita akan paparkan QR OFA dan QR e-merit. Okey, baiklah, kalau doktor dah ready, kita boleh mulakan. Okey, boleh. Okey, doktor, boleh doktor kenalkan diri doktor? Okey, perkenalan diri. Saya Muhammad Nur bin Mamat. Pengalaman sebenarnya pengalaman bekerja yang banyak. Pengalaman LDR tu tak boleh cerita kat orang. Pengalaman bercinta pun dah simpan dalam sejarah dah. Tu kat universiti dulu kan. Betul. Dan kebetulannya saya juga terlibat dalam kursus-kursus ataupun modul-modul perkahwinan, rumah tangga dan juga remaja terutama di negeri Selangor ni. InsyaAllah bolehlah kita kongsi-kongsi pengalaman tu sikit-sikit ya. Pasal saya rasa umur ataupun zaman di universiti ni satunya pengalaman orang tua, sebagai orang tua dah melalui masa tu. Yang kedua, habiskan masa duduk dengan pelajar-pelajar di universiti dah 27 tahun. Jadinya jiwa tu fahamlah sikit-sikit ya, insya-Allah. Menarik sebenarnya, doktor. Saya tak sabar untuk teruskan sesi dengan doktor. Alright, so kita akan teruskan dengan sesi podcast kita dengan soalan pertama, iaitu bila doktor dengar perkataan LDR ataupun long distance relationship ni, apa yang doktor boleh simpulkan ataupun apa pandangan doktor tentang LDR? Okey, sebenarnya bila kita cakap pasal remaja kan, remaja ni dia tak boleh nak lari lah. Umur belasan tahun, sekarang lagi advance pasal dah lagi awal. Pasal banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan remaja akhir-akhir ni, remaja akhir zaman ni dia jadi lebih cepat kedewasaan dia. Okey. Di universiti sebenarnya bila cakap pasal cinta, saya nampak dia tidaklah berlaku kebanyakannya secara LDR. Pasal bercinta dekat universiti ni kadang-kadang bercinta dalam kelas kan, dalam persatuan. So kaitan dengan LDR tu saya rasa tidaklah begitu ketara. Tapi adalah kot. Mungkin yang bila dah bekerja nanti saya rasa akan jadi lebih banyak. Bila kita dah grad, seorang dapat kerja Johor, seorang dapat kerja Perlis, nak buat macam mana masa tu? Kerja kena ada kan, kena teruskan. Mungkin
persiapan untuk hidup secara LDR saya rasa sangat penting. Terutama sekarang. So, zaman dulu lain, kita semua kerja kat kampung, satu kampung, kahwin satu kampung, kerja kampung. Tapi sekarang lelaki perempuan semua dua-dua berkarya kan. So pada saya topik ni lebih bagus untuk persiapan berbanding dengan sekarang di universiti. Cuma cinta tu memang berkait rapat lah. Pelajar-pelajar universiti ni kadang-kadang dia bila dia nak gerak belum ada bakal pasangan dia jadi sedih tu. Ya. Padahal kita tak announce pun masa konvo ada boyfriend ke girlfriend tu. Ya, yang kita perlu risau ialah ijazah. Tapi lain yang dia risau bila kawan-kawan ada pasangan dia tak ada, dia jadi sedih. Sebab itu fitrah, itu naluri remaja. Setuju. So macam sekarang kan semua orang nak bercinta, kira fenomena bercinta lah kalangan pelajar ni kan. Doktor rasa ia semakin matang ataupun semakin rumit sebenarnya, especially dalam dunia digital, sebab kita kan nak pula kes-kes curang dan sebagainya. Okey. Dia bercinta ni fitrah sebenarnya. Kalau bukan zaman sekarang pun, dulu pun bercinta juga. Dulu ini kalau generasi Z ni dah tak faham ya. Ada zaman mak ayah kita dulu bercinta, panjat dinding, tengok ikut dulu rumah kampung, tingkap tu dia ada lubang angin tau kat atas. Pernah tengok ada memang design dia macam tu. Itu untuk keluar masuk angin. Tapi itulah tempat yang itu LDR tu. Sebab sekali lalu itulah hilang rindu beberapa hari. Pasal bercinta ni fitrah sepanjang masa. Cuma masa tu keadaan dia berbeza. Sekarang ni saya rasa dia bukan lebih matang, lebih dewasa, tapi sebab apa faktor tu banyak untuk membantu, untuk menyokong. Kita jumpa dulu, kalau nak jumpa susah. Bila dalam keadaan sekarang jumpa fizikal pun boleh jadi, jumpa dalam apa kita kata online pun boleh jadi bercinta juga. Dia ada kesudahan dia. Dan faktor yang sama boleh menjadi boleh menyokong juga kepada kecurangan, kepada benda-benda negatif. So saya rasa cabaran dia ialah kita berada dalam dunia yang lebih baik untuk kita. Kalau orang nak sambung, nak jadikan percintaan ataupun hubungan tu positif, zaman ni juga sebenarnya. Zaman kita kata teknologi ni juga. Pasal kalau pun duduk jauh, tunang duduk kat kampung, kita datang belajar kat universiti, masih boleh video call kan. Dulu tak boleh, dulu kena tunggu setahun. Ya. So saya rasa support untuk menjadikan hubungan kasih sayang secara baik pun bagus, besar, tapi peranan yang sama yang ada pada teknologi tu dia boleh juga merosakkan. So, saya lebih suka cakap yang membaikkan daripada merosakkan. Kita guna untuk yang baik-baik lah. Betul. Kalau doktor mungkin pernah lah kan pengalaman ni, di mana mungkin masa sekolah menengah ke sekolah boleh tanya soalan macam tu depan podcast macam ni? Nanti semua orang tahu. Semua orang tahu. Jangan mungkin bukan doktor, orang lain lah, orang lain. Tapi saya normal. Bila normal maknanya dia melalui proses. Orang yang kalau dia kata saya tak pernah jatuh cinta pada orang, saya tak pernah berkasih sayang dengan itu abnormal lah. Betul. Dia disorder tu kena jaga. Ya. Okey, kembali kepada soalan saya tadi, orang lain kan mungkin ada pengalaman di mana masa orang sekolah menengah ataupun diploma ke, mereka bercinta, tiba-tiba bila dah masuk degree ataupun fasa seterusnya mereka berpisah. Berpisah yang macam seorang kerja kat sini, kat Perlis, seorang kerja kat Johor. LDR tu sangat-sangat jarang berjumpa. Jadi macam apa cabaran utama lah yang pelajar hadapi bila
kita ada hubungan jarak jauh? Dia sebenarnya kan bila tanya macam tu, di sekolah, kita pergi sekolah ni kita sama-sama duduk satu kelas. Even kat universiti pun saya senang nak faham, dia macam cinta lokasi lah, ya. Pergi duduk bekerja 3 bulan, buat kerja sama-sama, dia jadi mungkin mudah untuk kita rasa persefahaman, kita rasa mudah sayang dekat seseorang. Tapi kalau yang nak banding bercinta di sekolah dengan universiti dan sebenarnya bercinta selepas universiti, yang masa betul-betul ataupun akhir lah kot, part akhir, semester akhir tu, dia dah mula cari pasangan untuk kahwin kot masa tu, ya. Yang awal-awal tu dia bercampur sikit. Ada yang jatuh cinta tak sengaja kan, ada yang angau tak tentu pasal, ada yang bersaing dengan kawan-kawan, ada juga bersaing, ya. Orang lain ada, takkan aku tak ada. Itu yang boleh jadi ni. Dan bila selepas daripada grad tu berjauhan, kalau yang pertama tadi tu dia akan mudahlah masalah. Pasal cinta tu cinta lokasi. So bila berubah lokasi, dia boleh menyebabkan berubah perasaannya. Ya, sebab itu kita risau kalau yang betul-betul bercinta atau betul-betul berhubungan untuk kahwin, akan ada automatik, dia akan ada perancangan. Mungkin berjauhan tu berapa lama, mungkin dia fikirkan jadual macam mana dia nak uruskan LDR tadi. Dan saya rasa orang yang macam ni, pasangan yang macam ni, dia akan lebih positif hubungan dia. Walaupun berjauhan. Sebab berjauhan tadi tu mungkin pasal kerja kan. Ataupun tak adalah sengaja nak, dia ada juga yang nak berjauhan ni pasal nak me time. Betul. Pasal bila dah 3 tahun kat universiti bercinta, hujung-hujung 3 tahun tu dia dah start bosan. Dia bukannya pasal nak kahwin sangat, dia bukan pasal nak mendirikan kehidupan dia, tapi dah hujung, and then dia pula mungkin dah berfikir nak sambung ke tidak. Lepas habis grad, berjauhan. Dia boleh jadi itulah punca juga kepada mudahnya rosak hubungan tadi. So sebenarnya bila LDR taklah kata punca kepada kita putus hubungan. Cuma tengok hubungan yang kita bina tu betul-betul ikhlas untuk hubungan, ataupun saya takut sebab-sebab lain tadilah. Sebab nak bersaing, sebab nak menunjuk, sebab yalah boring belajar, tak ada girlfriend, kenal lah girlfriend, tapi bila berjauhan dia jadi satu ruang, peluang untuk dia mencari yang lain, berfikir balik. Istilah kita tuduh curang lah. Tapi sebenarnya bukan curang. Faham tak? Asal dia bukan curang. Dia memang peluang untuk dia buat keputusan baru. Mencari yang barulah. Ya, sebab yang lama tu bukan atas asas yang kukuh. So kena, kadang-kadang terutama pelajar-pelajar perempuan lah, mudah je tuduh curang. Ya. Tapi sekarang bukan lelaki saja yang curang kan? Betul. Yang perempuan, semua orang pun boleh bercurang. Ya. Tapi kalau bercinta atas dasar yang kita kata ikhlas, dia tak salah, bercinta tak salah. Saya ada satu kisah. Saya baca kisah ni dalam mana ya? Bukanlah kata rujukan yang tepat pun, tapi dia kata kisah benar. Seorang tua yang dihadapkan ke mahkamah, umur dah 79 tahun, ya. Sebab mencuri obat dekat farmasi untuk suami dia yang sakit. So bukan cerita pasal dia, tapi pasal hakim tu. Hakim tu dia arahkan polis supaya buka gari perempuan tu, tukar baju lock up kan, dia pakai baju lock up kan, sebab ini semua dia kata salah kerajaan, salah sistem pentadbiran. Ini cerita soal kemanusiaan. Cinta adalah fitrah kemanusiaan. So kalau kita buat sesuatu sebab cinta,
Dan cinta tu cinta yang ni yang betul-betul ikhlas lah, pasal suami dia sakit, and then dia tak ada duit, dia pergi beli obat mahal, dia nak berhutang tak boleh, dia dah cuba macam-macam. So akhirnya hakim salahkan undang-undang sebenarnya. Sebab nak bagi tahu, cinta itu adalah satu perkara fitrah. So jangan salahkan pada cinta. Ada orang di ekstrim pun ada juga kan, ada yang bercinta je, couple haram. Pada saya mudah je, couple tu bagus. Sebab yang tak bagus, yang bahaya kalau tak couple. Sama ada perempuan minat kat perempuan, lelaki minat kat lelaki, ataupun dia tak minat. Dia perempuan tapi dia tak minat dekat lelaki. Dia tak ada perasaan cinta. Itu bahaya. Betul. Itu disorder. Maksud saya orang psikologi. Bila cakap dengan orang-orang yang ekstrim, kadang-kadang saya kata couple tu bagus, menunjukkan kita normal. Dia kata couple tu haram. Saya kata bukan couple yang haram. Yang haram tu bila duduk dua orang, tak ada orang lain, tempat gelap, itu haram lah. Tak sebut couple pun sama je. Itu maksudnya saya nak sampaikan yang kalau cinta atas dasar yang ikhlas, sebenarnya LDR ni tidak jadi halangan. Dia boleh diuruskan dengan baiklah. Sebenarnya kalau kita gunakan LDR untuk tujuan yang baik, kita boleh merancang hujung minggu akan jadi waktu kita panggil apa? Dia panggil apa? Masa yang berharga kan? Digunakan sepenuhnya, and then dengan bantuan teknologi sekarang, saya rasa tak ada masalah besar lah. Walaupun mungkin ada orang kata best lah kau boleh duduk sama-sama kan, suami isteri, kerja satu tempat, duduk satu rumah. Aku LDR, adalah beza dia adalah, tapi tidaklah sampai kepada itu faktor yang memudahkan curang ke apa. Antara elemen-elemen yang penting untuk LDR ni pun memainkan peranan yang sangat penting, which is betul. Kepercayaan dan communication. Itu antara yang saya sebut tadi juga. Dia betul. Kalau dia hubungan dia atas dasar yang betul, yang positif, kalau kita sayang dekat orang, mestilah kita percaya kat orang tu. Kan? Saya rasa kalau kita syak apa-apa, tak jadi sayang. Macam mana kita boleh sayang orang yang kita syak? Saya akan jauhkan diri daripada orang yang saya syak macam-macam. Syak tu pun satu benda yang tak bagus. Kita tak perlu nak syak orang. Tapi kalau orang tu dah mencurigakan, mesti ada juga kan. Dan pasangan kita, takkanlah kita pilih pasangan yang mencurigakan. Itu satu benda yang tak betul lah. Ataupun dia boleh jadi hubungan yang tak positif tadi. Hubungan yang sengaja untuk tunjuk-tunjuk kat orang saja. Boleh jadi sebenarnya dia bercinta dengan kita pasal nak balas dendam pun boleh jadi. So, itu saya rasa tak masuk dalam perbincangan lah. Kalau kita ada hubungan yang baik, kepercayaan, insya-Allah, dan saya sebut dalam masa yang sama, walaupun kita tak face to face, tapi communication tetap boleh berjalan sekarang. Betul. Kurang sikit lah kot kan kualiti dia. Tak juga. Kalau duduk berdepan sangat-sangat pun hari-hari pun bosan juga, betul tak? Ya. Dia tak ada spark itu, tak ada rasa rindu. Nak bercakap, itu satu. Betul, itu betul. Kadang kalau tak berjauhan langsung pun dia tidak ada warna-warni. Betul. Dan rindu tak akan datang lah kalau dah duduk mengadap, dia jadi jemu, bosan. Tapi orang perempuan marah lah kalau cakap macam tu. Tapi itu fitrah. Itu fitrah. Kalau kita tengok tiap-tiap hari pun, lama-lama kita rasa juga macam nak tengok benda lain. Itu bahaya. Kita tengok benda yang sama, kita rasa nak tengok benda lain, lagi bahaya. Lebih baik kita tengok sekejap-sekejap, tak nampak, rasa macam nak tengok balik. Itu lebih baik sebenarnya. Itu fitrah je semula jadi. Cuma yang saya nak sebut tadi tu, kadang-kadang ada waktu berjauhan tu lebih baik. Even kita duduk dekat pun, ada waktu-waktu saya nak bercakap dengan isteri saya, ada benda-benda yang
contohlah kita buat benda yang pasangan kita sedih ke apa ke, saya nak cakap nak duduk sebelah, tak maaf tau, dia nak start tu dengan suasana tengah tegang, tengah nak marah, lebih baik WhatsApp. Kadang-kadang ada kita nak berhubung dengan even dengan kawan-kawan kita pun, ada benda yang lebih susah bila berdepan, ya, yang itu dia lebih sampai. Bila orang tu baca, terus macam tu lah. Itulah maksud saya, ada ruang-ruang sebenarnya berjauhan tu lebih baik juga. Gunalah untuk yang baik. Ya, betul. Masa cakap pasal trust tadi kan doktor mention kalau macam mana kita boleh ada dengan orang yang kita tak percaya, kan, walaupun ada sedikit syak, sepatutnya kita tak payah pun ada dengan orang tu. Macam mana pula kalau kita percayakan je dia, tapi dia yang betray kepercayaan kita tu? Pun tak dinafikan, akan adalah kalau kita baik macam mana pun, orang jahat tetap ada, ya. Dan kadang-kadang rezeki kita lah juga kan nak dapat yang betul-betul baik ataupun yang ada niat tak baik. Cuma pada saya macam ni, kalau kita buat baik, pasangan kita yang rapat dengan kita, yang hidup bersama dengan kita, yang faham kita, lama-lama dia akan terkesan. Contoh, kalau kata Sofia selalu tolong saya, selalu ambil berat kat saya. Saya memang jahat, asas-asas saya memang mula-mula memang nak balas dendam, ya. Lama dah bergaduh dengan abang Sofia dulu, lepas tu nak balas dendam dekat adik. Contoh, macam drama pula ya. Tapi bila dah kenal, bila dah hidup sama, lepas tu selalu tolong, selalu jaga hati, baiklah, istilahnya baik. Tak ada tambah lagi percaya dekat dia. Mula-mula mungkin dia buat benda tak baik, pasal itu niat dia, niat asal dia kan. Tapi kita tetap juga kita yalah, sebab kita tak ada curiga, jadi kita kata tak apa, awak itu yang awak silap tak ada masalah pada saya, macam tak ada masalah lah. Saya rasa boleh jadi dia berubah. Itu kesan sebenarnya dalam psikologi, dia panggil reverse psycho. Tapi saya panggil dia psikologi Rasulullah. Perasan tak Rasulullah bila orang buat jahat kat dia, dia buat baik. So akhirnya orang macam malualah, ya. Dan itu yang sebenarnya berlaku kalau betul-betul kita percaya, kita trust. Saya yakin pasangan boleh berubah. Tapi masalahnya sejauh mana kita sabar nak trust kita tu kan. Bila dah kena 2 kali, kita pun macam rasa juga nak balas kat dia. Bila dah start balas, dia pun kau pun macam tu juga. Itu yang kadang-kadang, ya, kita teruskan, ya, kepercayaan tu. Kalaupun ditakdirkan pasangan kita tu ada benda, ada niat yang tak baik, kesabaran kita dalam mempercayai dia tu, saya rasa itulah yang akan menenangkan hubungan kita kemudian. Setuju. Tapi ambil masa lah. Nampak muka pun memang berazam untuk jadi wanita yang baik kan, yang percaya. So nak suka ataupun tidak, Allah dah sebut. Perempuan baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. So katalah ada orang tanya saya, macam mana kalau kita jadi orang baik, tiba-tiba kita dapat orang jahat? Sebenarnya itulah laluan orang jahat tu nak jadi baik. Sebab kalau dia jumpa orang jahat juga, macam mana dia nak berubah jadi baik? Sebab itu dia jumpa dengan kita. Dan rupanya kita orang yang boleh sabar dengan dia, dan akhirnya dia merubah perspektif dia. Boleh jadi. Itu first time saya dengar. Sebab biasanya bila orang cakap macam tu, bila kita baik, tapi kita terjumpa dengan orang jahat, orang akan kata, mungkin itu bukan orang yang terbaik untuk kita. Tapi sebenarnya bila fikirkan secara positifnya, mungkin dia adalah orang, dia mungkin akan berubah menjadi baik untuk kita. Melalui kita. Sebab tak semua orang baik boleh bertahan macam kita. Ya. Dan kekuatan kita itulah yang ditakdirkan untuk. Cuma takut kita jumpa dengan pasangan yang tak baik, kita ikut jadi sama macam dia.
Itu sebab, itu boleh jadi sebab kita mungkin kalau perempuan, contohnya kita perempuan tak baik, tapi acah-acah baik, contoh kan, ditakdirkan jumpa dengan pasangan kita yang tak baik, lepas tu kita pun jadi terikut. Betul lah tu, dia on the way lah, on the way. Okay. Jadi untuk avoid jumpa dengan orang yang tak baik tu, apa refleks awal yang kita patut elakkan, maksudnya untuk kita perasan? Satu, sebenarnya kita percaya dekat Tuhan, takdir, ya. Kita kena berdamai dengan takdir. Bila kita nak orang baik, kita kena jadi baik dulu. Dia simple je, logik mudah dia. Kita selalu pergi kelab malam, ya. Kita regular, tiap hujung minggu pergi kelab malam. Tapi doa harap dapat jumpa pasangan yang boleh menjadi imam kepada kita, kan, yang boleh menjadikan kita wanita solehat. Memang taklah, sebab tiap-tiap malam duduk kat kelab malam. Bila nak jumpa? Adalah kot orang pejabat agama datang buat rush. Tapi yang tu tak sempat perkenalan. Tapi kalau kita dah selalu duduk tempat orang baik-baik, regularly, tempat-tempat yang kita berada tu keliling je orang baik, suka tak suka, paling-paling tidak pun orang yang tepi-tepi orang baik tu, kalau jauh pun, maknanya masih di kalangan orang baik. Itu nombor satu lah, asas dia. Tapi yang kedua, kita kena juga berjaga-jaga. Kalau kita dapat kesan daripada awal ada tanda-tanda yang tak betul, itu hak kita. Sebab tu dalam Islam, kalau kita perasan, kita merisik dulu. Dia masalahnya generasi Y, generasi Z ni dia tak ada dah merisik ni dah jadi macam formality je, kan. Pergi hantaran tu. Kalau dulu dia punya rombongan tu memang pergi merisik, pergi tanya. Zaman dulu lah nak berkenalan. Dan ada pula tu yang adik-beradik ni, yang adik-beradik pengantin ni, dia pergi jumpa orang-orang kampung tu nak tahu, dia ni bagus ke nak kahwin dengan adik aku ni, kan. Ya. Kenal gangster kampung tu. Itu merisik dulu. Balik tak dibenarkan kahwin, ayah buat utusan. Tu menangis. Tapi sekarang tak. Sekarang dah setuju semua dah. Ya. Pergi ambil syarat je. Lepas merisik, dah kenal baik, bertunang. Bertunang tu proses untuk kita nak kenal red flag. Itu tujuan bertunang. Ya, bertunang ni bukan kita buat pasal adat ke pasal apa. Bertunang untuk kenal. Jumpa red flag yang kita rasa perlu putus. Putus tunang lebih baik daripada cerai. Ya, tapi orang dalam masyarakat kita ni, kalau putus tunang tu satu benda yang apa dia panggil masalah besar. Bila putus tunang, kecoh, ya. Bercerai tak apa pula, ya. Bercerai dia kata dah tak sehaluan, nak buat macam mana. Sepatutnya masa bertunang tu, masa bertunang tu memang kita dibenarkan berjumpa, ya. Kita dibenarkan untuk kenal mengenali. Mungkin kita taklah galakkan pergi berjumpa berdua-duaan tu lain, berjumpa lain. Dia bila berjumpa, sembang, berkenalan. Lepas tu dia kata, saya memang tak suka perempuan yang pakai tudung sebenarnya macam awak. Apa kita nak buat? Ya. Daripada awal-awal dah tahu dia tak suka. Ya. And then kita kata, tak apalah, kita cuba dulu. Itu yang tak betul tu. Bila tanya tentang red flag tadi tu, kadang-kadang kita dah jumpa sebelum, tapi kita tutup mata. Dibutakan dengan cinta lah maksudnya. Sebenarnya membutakan diri nama dia. Ya. Cinta tu elok je, kita yang membutakan pasal kita tak menghayati tujuan pertunangan, contoh, ataupun tujuan mengenali bercinta ni. Pada saya bercinta ni kita kenal untuk berkahwin lah, senang kan. Kalau bercinta untuk main-main saja-saja tu saya bincang lah, yang tu daripada awal lagi dah tak betul. Berkawan pun tak betul kalau tujuan tak elok. Bila kita bercinta kan, Nabi suruh kita tengok 4 perkara. Cantik ke tidak, satu, kan. Kalau daripada awal aku
aku rasa aku nak kahwin lah dengan dia tu sebab dia tu hodoh. Macam tak kena kan? Macam tak kena. Kita dah boleh bayang dah. Lepas cantik atau hodoh ni dia cerita subjektif. Dia bukan, tak ada orang pun hodoh sebenarnya. Ya, dan tak ada orang pun cantik. Pada pandangan dia suka tengok kita, cukuplah. Ya. Kalau dia kata sejak saya kenal awaklah wanita paling cantik. Bohong cakap dia, bohong. Sebab tak ada orang paling cantik. Dia akan jumpa lepas kahwin ada perempuan lain yang cantik juga, yang masih juga cantik, yang macam cantik juga, yang cantik lagi. Dia macam-macam. Tapi kita kena terima apa yang kita ada tu sebenarnya. Kalau dia daripada awal dia dah tak suka, ya, sebab ada orang taste dia macam ni, taste dia macam ni, tu kan subjektif kan. Dia memang tak suka. Macam mana nak kahwin? Nak hidup bersama? Tiap-tiap hari nak tengok benda yang dia tak suka. Ya. Sebab tu penting kecantikan. Yang kedua, keturunan. Keturunan ni pun main peranan. Sebab kita ambil contoh, kita orang kampung, orang miskin kahwin orang kaya. Ya. Of course kita akan dipandang rendah, dipandang hina. Ya, sebab bila kalau lelaki miskin kahwin dengan perempuan kaya, lagi susah nak jadi ketua kan. Pasal dia daripada awal Nabi dah bagi tahu dah, tengok dulu kenalan. Tapi kita ni bila dah nak, konon-kononnya tak apalah, walaupun kami berbeza, tapi kami akan cuba. Itu yang masalah tu. Nabi suruh tengok sekufu ke tidak, sebab itu yang akan mensejahterakan hubungan kita. Keturunan, lepas tu apa lagi, kekayaan pun tengok juga. Kaya dengan miskin dia tak boleh kahwin kalau jarak jauh sangat, ya. Jangan jauh sangat lah. Orang kampung kahwin orang kampung mudah faham. Orang miskin kahwin miskin, tak adalah tiap-tiap hari ungkit, ya. Kau tu baju pun aku beli, Kalau dah isteri duk ungkit macam tu, suami dia tercabar lama-lama, kan. Dan kita nak hidup bukan 3 tahun nak test, tapi kita nak hidup sampai ke syurga. Dan yang Nabi sebut paling akhir kan agama tu kan. Ya, tengok agama, tengok berkenalan, kita rasa seronok kawan dengan dia. Sebab bila bila berjumpa dengan dia, kita rasa tenang, dia pun bercakap baik. Tapi kalau jumpa je bergaduh, red flag lah. Jumpa je minta duit, contoh kan. Ramailah saya jumpa pasangan-pasangan yang saya nak kata macam tak cerdik kan, marah. Dia perempuan. Dan dia berkawan dengan lelaki. Lelaki ni duk asyik minta duit. Sebelum kahwin pun dah minta. Itu red flag. Ya, daripada awal. Terang-terang dah. Ya, sebab satu, dia tak buat tanggungjawab dia. Betul. Yang kedua, sebenarnya itulah membuli, ya, dalam hubungan rumah tangga. Tak apalah sebab saya sayang dia dan dia pun sayang saya. InsyaAllah nanti kita boleh uruskan sama-sama. Tak boleh lah tu, red. Daripada awal. Ya. Sama juga kalau orang lelaki pula. Aku tengok dia tu hodoh lah, tapi aku kahwin lah juga. Harap-harap lepas kahwin aku nampak dia cantik. Red flag daripada awal. Ya. Yang kalau nak ikut yang Nabi sebut tadi tu, dah cantik dah. Betul. Kalau belum kahwin dah selalu bergaduh, maknanya the time untuk kita moving forward lah. Ya. Bila kita bila pelajar yang tengah bercinta ni selalu gaduh, dalam masa yang sama boleh terjejaskan akademik, betul? Mestilah. Kalau hubungan yang negatif, dia mengganggu. Ya. Dan saya ada orang kata, bila kita ada orang yang kita sayang, ada orang ambil berat kat kita, kita akan jadi lebih semangat. Saya tak nafi benda tu betul, ya. Sebab semua manusia macam tu. Perempuan, dia nak ada orang jaga dia nak safe, secure. Ya, orang lelaki pula dia nak orang sayang dia, orang hormat dia. So itu menjadi, kita kata apa, semangat. Tapi kalau dah bertentangan, ya, kita ada girlfriend, tapi girlfriend kita tu selalu melawan, ya. Tapi kalau dah cinta tu macam-macam lah alasan kan. Alah, biasalah dia merajuk lah tu. Bukan salah merajuk, tiap-tiap hari jadi sakit kepala. Masalah daripada awal. Ya, ataupun kita ada kawan lelaki, tapi kawan lelaki kita tu tak bertanggungjawab, tak menjaga kita. Dia pula yang bergantung dekat kita, itu pun
daripada awal kita dah dapat petanda itulah. Sebenarnya sepatutnya pelajar universiti ni dia lebih bijak, ya, pasal dia juga itu antara sebab kalau tengok dalam silibus kita, walaupun kita pelajar accounting, walaupun kita pelajar engineering, tapi kita tetap kena belajar tentang pembangunan diri, ya, sebab itu untuk diri kita lah, untuk positifkan diri kita. Doktor, ada orang kata kita bercinta ni sebenarnya untuk buat semangat. Betul ke doktor? Doktor rasa macam mana? Betul. Sebenarnya memang itu fitrah. Perbincangan awal kita itu fitrah, dan siapa yang tidak dicintai ataupun dia tak ada orang yang dia nak cinta, sebenarnya dia akan jadi gelisah. Hidup kita ni memang perlukan kasih sayang. Orang sayang kat kita dan ada orang yang kita sayang. Itu yang akan membahagiakan kita. Yang mudah kita nak faham, cinta tu kasih sayang lah kan. Kita kalau kita kata nak lebih kepada ada couple yang dah declare tu bahasa-bahasa orang muda lah kot. Not necessary, tak semestinya declare pun. Tapi kalau kita rasa kita ada orang-orang keliling kita yang sayang kita, and then kita boleh sayang orang. Kadang-kadang kita nak sayang orang pun orang tak nak. Itu yang memang downkan kita lah. Itu yang kita kata cinta ni memang tujuan dia untuk memberi kehidupan, semangat kehidupan kita. Jadi kalau kita ada terutamanya orang yang lebih khusus, dia sebab bila ada orang yang kita kata saya dulu zaman-zaman saya muda dulu lebih dari seorang kawan gitulah kan. Ada lagi ke guna? Budak-budak generasi Z ni dah tak ada, dah bahasa dia direct je. Kalau dulu boleh saya berkenalan dengan awak? Boleh ke saya nak jadikan awak lebih daripada seorang kawan? Kalau zaman dulu, ya. Bila lebih dari seorang kawan tu kita akan rasa khusus. Dia macam dia beri perhatian kat kita lebih daripada orang lain, dia jaga kita lebih daripada orang lain. So itu sebenarnya memberi kekuatan pada kita. Sama je, sebab itulah kita hidup pun kena kahwin akhirnya. Betul. So sebenarnya bercinta ataupun LDR ni memberi kesan yang positif dan negatif juga terhadap orang tu. Betul? Ya. Dan saya harap yang positif tu. Ya. Uruskanlah cara baik supaya dia jangan jadi negatif. Walaupun ada setengah-setengah orang dia shortcut. Terutama kalau kita cakap dengan orang tua kan, yang dia sayang kat kita sebenarnya, anak-anak muda ni. Jadinya dia shortcut terus. Dilarang bercinta. Kan ada setengah-setengah macam tu kan. Betul juga. Saya tak nafikan. Dia takut bila bercinta menghanyutkan kita. Kita bercinta jadi benda-benda negatif. Tapi pada saya, jadilah bijak, ya. Sebab semua benda dalam dunia ni ada baik buruk. Betul. Pisau juga boleh buat potong sayur dan boleh tikam orang. Tak payahlah kan tikam orang kan? Tak payahlah kan. Kita potong tapi adakah jangan beli pisau? Tak boleh kan? Pisau boleh beli, pisau tetap boleh beli. Kalau saya tak percaya dekat orang, saya kata tak boleh main pisau. Tapi saya rasa saya nak percaya. Ambil pisau ni dan buatlah yang betul. Setuju, saya setuju. Kalau ikut pandangan Islam pula kan, macam ada yang kata cinta dan ilmu tidak boleh bersatu. Macam mana tu doktor? Macam mana cinta dan ilmu tak boleh bersatu? Tak boleh bersatu sebab maksudnya bila kita zaman belajar kita tak boleh bercinta dari secara spesifiknya tu saya tak tahulah macam mana, tapi ada yang quotekan bila mencari cinta mengganggu mencari ilmu. Mungkin itu maksudnya. Habis tu kalau orang dah kahwin tak boleh lah nak sambung belajar. Itu kalau dah kahwin. Kalau yang belum kahwin doktor? Yang belum kahwin dia boleh sebenarnya seiringan je. Pada saya seiringan je. Dia jangan over mana-mana. Kalau kita cari ilmu, kita masuk universiti belajar ilmu, tak putus kawan semua, belajar betul-betul sorang-sorang. Itu yang Islam marah sebenarnya, ekstrim.
buat apa-apa pun dia kan Islam ajar wasatiyah kan, kita selalu dengar kan. Wasatiyah tu ngap soy nama dia. Dia buat yang sewajarnya. Kalau yang cakap bila bercinta ganggu mencari ilmu tu, cinta dan ilmu tak boleh campur bila kita mabuk kot, mabuk cinta, ya. Dan orang dalam kisah-kisah ulama-ulama kita jumpa je orang yang mabuk ilmu pula dia lupa orang. Betul. Ada seorang ulama nama dia Al-Jahish. Dia punya rumah dia semua buku, semua kitab. Dia duduk dengan kitab 24 jam, ya. Dia kata dia tak nak kahwin sebab kahwin mengganggu dia, ya. So dia hidup, dia meninggal pun kena hempap dekat kitab. Kitab jatuh, ya. Itu kita excludekan kes tu pasal dia ulama kan, dia adalah sebab dia. Tapi kita ni manusia yang biasa ni, saya rasa tak ada masalah bercinta masa belajar ni. Masa belajar bekerja pun boleh kan. Tak adalah kita kata bila bekerja ganggu belajar, uruskanlah, ya. Dan even kalau nak kahwin pun sebenarnya tak ada masalah, ya. Boleh kahwin sebab berkahwin kita akan ada pasangan kita yang menguatkan semangat kita, yang melengkapkan hidup kita. Dan itu juga boleh lebih mengurus baik kita punya pembelajaran mencari ilmu. Pada saya berpegang kepada urus dengan cara cerdik, insya-Allah, sebab cinta tu baik, cari ilmu pun baik. Kalau Sofia tanya mencuri dengan mencari ilmu memang tak boleh. Tu tak boleh lah. Kan? Even nak belajar pergi curi duit pun tak boleh. Betul. Salah campur dengan betul, kita tak terima lah. Tapi kalau betul dengan betul, diuruskan dengan betul, insya-Allah okey. Betul, saya setuju. Kiranya kita kena tahu batas lah, tak boleh berlebih-lebihan. Yep. Sebab itu akan memberi pengaruh yang tak elok kepada diri kita sendiri. Betul. Dan kalau dah kahwin, kita kena ada waktu, contohnya waktu kita bersama dengan pasangan kita. So tak payahlah sepanjang masa nak menghadap buku. Betul. Mentang-mentang lah pelajar UiTM di hatiku kan. Ya. Saya masih student, saya kena menghadap buku. Siapa suruh kahwin kalau macam tu? Ya. Ada waktu belajar, ada waktu dia kalau saya banyak bercakap pasal work life balance, work life balance ni orang barat buat, tapi kita ni kat Malaysia macam tak berapa ambil berat sangat. Hari tu keluar berita Malaysia nombor 2 terburuk dunia, tak balance, sebab kerja terlalu banyak, waktu kerja terlalu panjang. Sebenarnya Rasulullah ajar kita waktu kita masa belajar pun boleh guna satu waktu untuk bekerja ataupun untuk belajar, 1/3 je daripada satu hari. So kita pergi kelas sebenarnya pukul 8 sampai pukul 5 contoh kan, atau pukul 4. Itu je waktu kelas, ya. Dan waktu lain, kalau dekat asrama dulu kita tak malam tak ada kelas kan? Kita ada prep. Betul tak? Dekat asrama. Prep tu bukan kelas. Prep tu adalah waktu kita bersosial dengan kawan-kawan. Satu cikgu tak ada masa prep. Kita belajar sama-sama, kita belajar pun santai-santai, bukannya, ya. Dia 1/3 untuk belajar, 1/3 untuk kita, keluarga ataupun kita dengan kawan-kawan. Kalau kat asrama kita dengan kawan-kawan lah, kalau kat rumah kita dengan keluarga. So maknanya kalau kita bercinta tadi, kita ada je waktu dengan kawan-kawan. So, boleh je guna waktu tu, cuma jangan keterlaluan lah, itu je. Ini kalau kata kita, kalau saya lebih suka sebut dalam bentuk yang lebih patuh syariah, ya. Bercinta tu mungkin kena panjang lebar sikit, dia punya batas-batas kena jaga semua kan. Tapi katalah kita kahwin tu bercinta juga bila kita kahwin dan kita belajar. So adalah waktu keluarga, waktu dengan pasangan ada 1/3. Waktu belajarlah. Suami pun kena tahu. Kalau kerja nanti pun macam tu juga. Janganlah cakap awak tak boleh pergi kerja. Mana boleh, kerja kena ada, ya. 1/3 kerja atau belajar, 1/3 untuk keluarga atau kawan-kawan bersosial, 1/3 lagi untuk rehat. Untuk kita pun kena jaga.
Ni yang tengah-tengah belajar, pelajar-pelajar cemerlang semua ni kan. Mesti tidur pukul 2, pukul 3 kan. Sebenarnya tak betul. Tapi saya rasa kebanyakan pelajar memang 2, 3 boleh Ya, tidur. jadi burung hantu. Lepas tu pagi bangun lambat. Tak, sebenarnya nak jadi orang kan nak jadi burung hantu. Boleh. Cuba susun. Jangan lewat sangat lah. Jangan lewat sangat. Betul. Pasal kesihatan kena jaga. Kalau dalam konteks Islam pula kan kita cakap doktor. Bila masa yang sesuai untuk kita fikir soal cinta ataupun kita fikir pasal perkahwinan? Okey, cinta dia datang daripada awal sebab kita cinta pada mak kita, sayang pada mak ayah kita dulu. Dan cinta pada pasangan ni, pada kaum yang berlawanan jenis ni, dia bermula selepas kita sampai umur. Orang perempuan dia awal sikit kot. Orang perempuan dia lebih awal daripada orang lelaki. Orang lelaki dia lebih lewat sampai umur. So dia, bila kita cecah cross border umur dewasa tu, kita mula ada fitrah sayang menyayang antara apa kita panggil berlawanan jenis tadi, untuk ke arah nak berkahwin lah, untuk ke arah hidup bersama. Kalau tanya berapa ataupun had umur dia, kan saya jawab kan terkejut pula. Orang perempuan sepatut 16 tahun dah kahwin. Ya. Kenapa saya kata 16? Sebab Siti Fatimah kahwin umur 17, Siti Zainab kahwin umur 15. Tu Rasulullah kahwinkan dia. Semaknanya Rasulullah buat tu paling bagus lah. Takkanlah Rasulullah buat benda tak bagus. Sepatutnya lah, kita cerita sepatutnya dulu. Nampak dah muka dah menyesal. Muka macam sekarang umur berapa? 20 21, 22 maknanya dah tua gayut. Ayam. Sebab patutnya dah kahwin umur 15. Umur 17 pun tak. Kan kita sebut sweet 17. Kan? Sweet 17. Paling maksimum dia punya kemanisan perempuan tu 17 lah. So bila dah 21, sweet sour. Dia nak ceritanya sepatutnya macam tu, tapi kita taklah kata wajib. Macam tu panduan dia. Dan kita pun ada urusan-urusan lain juga yang tak, cuma jangan lewat sangat. Orang perempuan jangan lewat sangat. Pasal memang ada keperluan, ada keutamaan pun. Kita perlukan masa untuk kita kata melahirkan anak-anak. Kalau kahwin umur dah 30, anak selang 3 tahun, 3 dah habis dah. Umur 40 doktor kata tak boleh beranak dah umur 40. So adalah keperluan dia. Dan cabaran dia tu adalah dari segi kematangan pun. Kadang-kadang umur 16 masak air pun hangit kan. Bukan masak nasi, masak air pun hangit. Laki kalau kita ambil tanya umur tadi, dia lebih kurang 22 hingga 25. Kenapa saya ambil umur tu? Sebab 25 umur Rasulullah kahwin. Siapa lagi yang kita nak ikut? Rasulullah kahwin umur 25 dan Rasulullah suruh Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah anak dia masa Sayyidina Ali umur 22. Ya. So kalau orang lelaki saya kata tunggu grad. Ya. Orang lelaki tunggu grad. Dan syarat orang lelaki ni pun dia nak kahwin dia kena tua sikit sebab dia kena lalui pengalaman dulu. Ya, Sayyidina Ali kahwin umur 22, umur 17 dia jadi panglima perang. So dia dah pegang jawatan penting umur 17. So bila 22 dia kahwin, dia dah matang lah sebenarnya. Dia dah setakat jaga isteri, kenah-kenah isteri, aku jaga satu batalion kot kan. Dia macam tu. Salahnya kita umur 22 pun macam budak-budak lagi. Itu yang kadang tak sesuai tu. Adalah sebab-sebab yang macam tu. Tapi saya tetap, kalau orang tanya, saya tetap bagi tahu umur ideal dia mestilah umur contoh contoh-contoh yang daripada Rasulullah, sahabat, itulah yang terbaik. So kalau nak kahwin, bagi tahu kat mak, guna hadis tadi Mak, saya nak kahwin sebab anak Nabi semua kahwin umur 15, umur 17. Mak kata kau nak kahwin je ikut Nabi, yang lain tak. Betul. Dan lagi yang kahwin 4 tu. Saya tak nak sambung. Sebab bukan tajuk kita kan? Okey.
Pandai dia jerat soalan Lepas tu kan doktor tadi dalam konteks Islam kan, apa kan umur perempuan 16 ke 17 dah boleh kahwin dah boleh fikir dah pasal kahwin ni. Kalau macam sekarang kan belum boleh lah sebab boleh tapi kita ikut peredaran zaman. Kena ambil kira juga kematangan pun satu hal ya, kan. Betul. SPM pun nampak macam tak matang lagi kot. Tak cukup lagi dia punya. Tapi gagah nampak nak bercinta. Tingkatan 2 pun dah nak bercinta. Fitrah doktor. Maksudnya ada benda yang persediaan yang mungkin perlu ditambah baik kot. Betul. Sebenarnya dalam LDR ni ataupun bercinta LDR lah, sebenarnya dibenarkan dalam Islam ataupun tidak? Dan kalau betul dibenarkan, apakah garis panduan yang pasangan Muslim perlu jaga? Okey, dia tak adalah dibenarkan atau tidak sebab dia berlaku kadang-kadang disebabkan oleh faktor-faktor yang betul lah, yang kalau kita kata kita terpisah sebab kerja, sebab kita ada masa perlu belajar 2 tahun kita tinggalkan, itu adalah kebenaran tu. Tapi kalau kita kata kita dah kahwin dan kita dah buat keputusan kita kahwin LDR ya, tak ada sebab pun. Seorang duduk rumah kat Perlis, seorang duduk rumah kat Johor. Tu tak betul lah, pasal Islam suruh kita duduk serumah seboleh-bolehnya. Tapi kalau ada sebab, okey. Yang kedua pasal berkenaan dengan panduan. Kita jadi panduan. Bila kita dah, tapi ialah dia ada 2 benda tu. Kalau bercinta belum ada ikatan yang sah, saya kata hayatilah kasih sayang tu, percintaan tu secara positif, secara baik. Dan bila berjauhan ada kebaikan dia sebab yang kita risau bila bercinta sebelum kahwin ni takut takut pergaulan berlebihan. Tapi kalau kita cakap pasal bercinta lepas kahwin, bila berjauhan kita kena ada panduan yang berbeza lah. Panduan tentang bila kita dah ada suami, kita tak boleh nak keluar nak jumpa dengan lelaki lain, kan itu Islam ajar. Kalau kita ingat kisah Siti Fatimah bila dia tanya Rasulullah, dia kata, ayah, siapa perempuan yang paling baik dalam dunia ni? Ayah dia bagi assignment. Itu konsep assignment Ayah dia bagi assignment. Ayah dia kata, kau pergi dekat satu rumah ni, kat ujung tempat ni, kau jumpa dengan tuan dia, kau cuba tengok perempuan tu buat apa. So Siti Fatimah pergi. Sampai, Assalamualaikum, saya Fatimah, anak Rasulullah, datang nak jumpa. Dia kata, boleh tak datang esok? Sebab suami dia tak ada. Kan kita pernah dengar cerita tu kan? Kita tak pernah dengar? Ya? Suami saya tak ada, dia kata. Saya kena minta izin suami saya dulu. Siapa nak masuk rumah ni, saya kena minta izin. Itu LDR lah tu, suami tak ada. Ya? Siti Fatimah balik. Besok dia pergi, Hasan nak ikut, anak dia. Bila sampai dia kata, dia dah minta dah izin daripada suami dia benarkan sebab dia kata anak Rasulullah kan. Tapi semalam dia minta izin untuk seorang je. Hari ni datang 2. Boleh tak datang esok? Ya. Kalau kita rasa kurang ajar kan, pasal kita tak ajak orang naik rumah, ya. Tapi itu panduan Islam. Sampai ke tahap tu, kalau kita isteri yang dah ada suami, jangan sesekali buat apa yang suami kita tak benarkan. Jangan keluar berjumpa dengan orang lain ataupun orang lain datang rumah kita. Itu semua akan menjagalah kita kalau LDR. Yang masalahnya bila berjauhan, itulah peluang. Suami tak ada, sinilah nak keluar minum dengan itu yang akan jadi benda. Kita tak ikut panduan Islam. Yang Siti Fatimah tadi tu hari keempat, sebab hari ketiga Husin pula nak ikut. So Hasan dengan Husin ikut. Tak boleh lagi. Hari keempat naik. Sampailah hari keempat tu, dia kata dia dah minta izin untuk 3 orang. Hari ni pun kau datang 3 orang, bolehlah naik. Dia naik. Dia tengok apa yang perempuan tu buat. Biasa je. Macam kita lah kan. Kemar rumah, apa. Macam orang biasa. Tapi bila suami nak balik, ya, dia persiapkan diri dia. Dia tunggu. Dia sediakan rotan. Dia sediakan air basuh kaki. Saya rasa cerita ni cerita masyhur. Cerita popular hadis ni. Ya.
suami dia balik, dia sambut suami dia suruh suami dia pukul dia kalau dia salah, dia basuhkan kaki suami dia bagi air, dia bagi minum. Layanan dia kepada suami tu. So itu juga panduan. Kalau kita duduk berjauhan, kita kena optimumkan masa bila kita bersama. Jangan bila jumpa masa dah lah seminggu tak jumpa, bila jumpa pula buat hal masing-masing pula. Itu tidak membantulah hubungan kita. So saya rasa ada dua benda yang berbeza tadi tu. Bercinta kalau bukan berkahwin, berjauhan itu satu kebaikan. Tinggal lagi kita boleh gunakan kaedah-kaedah lain yang dalam batas-batas lah untuk kita nak. Boleh je nak ada saya dengar budak-budak bagi tahu, dia kata yalah, kadang-kadang ustaz-ustazah kita ni dia nak jaga kita, ya. Duduk WhatsApp dengan couple kan, WhatsApp dengan girlfriend, dengan boyfriend, berdosa. Saya rasa WhatsApp tu tak berdosa, tapi kalau dah hanyut luar daripada batas-batas yang tu, apa-apa pun salah sebenarnya. Ya. Kalau kita WhatsApp, kita macam tanya khabar, okey je, tak ada masalah, itu okey je. Ya. Sebenarnya kita kena jaga niat kita lah dan itu yang asal, yang awal tadi, ikhlas. Hubungan tu ikhlas. Bukan tujuan-tujuan yang negatif, yang tak betul. Kalau ber-WhatsApp ataupun berjumpa, bercakap benda-benda yang menimbulkan benda-benda yang negatif, saya rasa kalau tak bercinta pun tetap salah juga. Kalau tak bercinta pun, ya, dia bukan salah cinta tu. Ya. Salah perbuatan tu. Ya. Macam, okey, saya nak tanya doktor personally lah. Ada sepotong ayat, la taqrabu zina. Janganlah mendekati zina. Apa pandangan doktor tentang ayat tu? Apa-apa yang membawa ataupun menjurus kepada kita rasa seronok kepada zina. Saya jumpa Sofia. Assalamualaikum Sofia. Ada rasa apa-apa? Bagi salam je pun kan. Ya, dia ataupun apa khabar? Hari ni okey. Ya. Ada rasa apa-apa? Maknanya ada benda yang boleh je berlaku. Itu tidaklah semua kita kata bercakap lelaki perempuan bawa kepada zina, tapi kalau ya, contohlah kena jaga batas-batas orang lelaki, orang perempuan tunjukkan bahagian-bahagian aurat, contoh kenapa sebenarnya dari sudut psikologi, kenapa orang perempuan kena tutup aurat? Lelaki ni fitrah dia, bila dia tengok perempuan, sebenarnya dominan penglihatan dia, pemikiran dia, tindakan dia ialah seksual, ya, 90%. So kalau dia jumpa, dia kata saya sayanglah dekat awak, kita tak nafikan yang tu, tapi sebenarnya 10%. Sayang tu 10%. Sayang tu emosi. Sayang tu baguslah kasih sayang. Tapi sebenarnya lust, dia punya nafsu dia, nafsu seksual dia, yang tu 90%. Yang tu kena jaga. So apa saja yang orang lelaki pandang perempuan, orang lelaki sentuh perempuan, sebenarnya dia cenderung kepada seksual. Yang tu yang kita kata boleh bawa ke zina. Tapi orang perempuan tak faham kadang-kadang. Contoh kalau katalah boyfriend, dia gosok tangan kita, lengan kita kan, dia kata you ni cantik lah. Perempuan tak perasan. Kita ingat boyfriend kita tu cakap kita cantik. Bukan. 90% dia bawa kepada. That's why tak boleh bersentuhan tu. Islam kata tak boleh. Duduk berdua-duaan, rangsangan orang lelaki 90% dia duduk fikir benda tu. Ni orang lelaki sendiri cerita ni, maknanya pendedahan eksklusif, ya. Kadang-kadang orang perempuan, saya selalu pesan, saya anggap anak-anak saya kan, kita jangan jadi bodoh sebab kita bukan lelaki, kita tak faham. Orang lelaki dia sentuh kita, kadang-kadang dia kata nak tengok sikit siku tangan, kita kata dia nak tengok siku. No, ya, jaga-jaga. Sebab orang perempuan fitrah dia lain. Orang perempuan, kalau sebagai contoh, kalau kita jumpa pasangan kita, sebab ni khusus kita cakap sebelum kahwin, sebelum kahwin, sebab cinta yang takut bawa pada zina tu kan,
jumpa saya, anak-anak perempuan ni tengok saya. Kat mana bahagian yang paling suka tengok? Tak tahu nak jawab kan? Tak tahu nak jawab. Pasal memang kita tak tahu pun nak tengok kat mana. Saya rasa perempuan biasanya akan tengok muka je. Handsome suka. Mungkin. Tapi tengok muka tak jadi apa pun. Yelah. Tapi ada. Saya suka tengok bahu. Macam kelakar kan? Buat apa yang tengok? Macam itulah. Ya. Tapi, cuba tanya lelaki. Bila tengok perempuan, apa yang dia tengok? Dia akan tengok spot-spot seksual. Dan itu sebab beza kita. Bila kita tak rasa macam lelaki, kita ingat tak apa. Bila kita berjalan, lelaki tengok kita pun rasa macam wow, bestnya doa aku dapat perhatian. Bukan. Ya. Ini pada saya ilmu yang kena belajar tau untuk jaga diri kita. That's why kalau nak faham wala taqrabuz zina tadi tu, orang perempuan faham aspek ni, orang lelaki faham aspek dia. Orang lelaki pula dia tak boleh nak cakap yang apa kita panggil sekarang pick up line. Pick up line ni untuk bergurau, okeylah, untuk bergurau, kita tahu bergurau. Tapi kalau saya jumpa perempuan, saya bercakap benda-benda yang awak tahu tak, bila saya tengok awak, saya rasa macam tenang tau hidup saya. Saya tak pernah hidup rasa tenang. Dia beri kesan pada perempuan. Bila dia dengar. Perempuan dia bukan dominasi seksual. Dia dominasi sensual. Sebab tu orang lelaki kena jaga. Bila nak bercakap, jangan bercakap benda-benda yang macam tu dengan perempuan yang bukan isteri dia. Sebab dia boleh menimbulkan. Dia tak perlu buat tindakan-tindakan seksual. Sebab orang perempuan tak berapa suka pun tindakan seksual ni. Kalau lelaki kata, saya nak peluk awak, pahal kan? Ya, kita macam, ya. Tapi orang lelaki, bila dia dapat peluk kita, sebenarnya rangsangan seksual. Ya. Kita kalau menangis, kita pergi kat bahu dia tu nangis. Pasal apa? Kita rasa secure. Sebenarnya tak secure. Kalau bukan belum kahwin, sebenarnya lebih bahaya kat situ. Ayat tu taqrabuz zina sebenarnya. Kena faham macam itulah. Secakap benda-benda biasa tak apa, tak ada masalah. Orang perempuan cakap biasa je. Apa khabar awak? Takkan rasa apa-apa kan? Tapi kalau buat lentok-lentok, itu tarikan seksual sebenarnya, lentok-lentok tu. Allah, awak apa khabar? Macam, ya, kita rasa macam kalau orang buat kat kita macam tu tak ada rasa apa pun. Tapi itu untuk lelaki dia. Saya cakap Sofia cantik. Perempuan dia suka tau kalau Sofia cantik tau. Suka. Tapi cuba cakap dekat lelaki, ya, awak pun handsome. Macam sebenarnya saya terus terang kalau cakap saya handsome, saya macam so what? Ya. Handsome ke tak handsome? Apa masalah ya? Pada lelaki kecantikan bukan perhatian dia. Bukan dia punya. Tapi orang perempuan kalau kita puji, kalau kita cakap dia cantik, cakap dia bahaya. Bila-bila kahwin, bila-bila tahulah. Suami duk tengok cerita drama kan. Suami kata, lawa juga Fazura Rasa? Macam blackout kejap lagi kan? Macam terasa lah juga. Kita ada sebelah. Tapi dia duk tengok Fazura. Kenapa kan? Tapi cuba kita pula tengok cerita, handsome Aaron Aziz. InsyaAllah tak ada masalah. Suami tak ada masalah bab orang lain handsome. Cuma jangan cakap suami jiran sebelah kita tu baik kan, selalu ambil hati isteri dia, pandai dia ambil. Itu problem. Kau ingat aku apa? Itu pasal tanggungjawab. Ya. Ego lah, tercalar. Dan ada perbezaan kita tu yang kita kena faham. Kalau kita tak betul, dia boleh bawa kepada benda-benda negatif macam perzinaan tadi tu. Itu sebenarnya tak semua pun. Ada orang dia buat kesimpulan terus, dilarang bercakap lelaki perempuan pasal wala taqrabuz zina kan. Ya. Taklah semua, tapi kena jagalah yang tu. Pentingnya perempuan dan lelaki jaga batas masing-masing. Ya. Perempuan jaga auratnya, lelaki jaga pandangannya. Betul. Itu ayat Quran kan. Ya, betul. Okey doktor, sebenarnya kita dah nak sampai penghujung. Jadi apa nasihat doktor kepada pelajar-pelajar kita yang mungkin sedang LDR ataupun bercinta?
Okey, nombor satu, tanpa mengabaikan tanggungjawab kita yang sebenar. Ya, betul. Nombor satu, bercinta tak salah. Dengan betul-betul saya kata bercinta tak salah. Bukan saya kata bercintalah. Ya. Bercinta tu tak salah. Jatuh cinta normal. Kalau masih belum ada cinta, jangan risau. Tak ada masalah. Tapi kalau kita memang ada rasa dia mungkin ada dalam diri kita, aku tak nak cinta dengan orang, aku tak nak ada pasangan aku, itu salah. Yang tu salah, sebab yang tu disorder. So bila bercinta tu fitrah, maknanya kita kena hayatilah. Bila hayatilah dengan positif, dengan baik. Dan berkait dengan LDR, dalam kehidupan budaya hidup kita sekarang, style kehidupan sekarang, saya rasa LDR bukan satu isu besar macam zaman dulu. Ya. Dulu kalau kita tengok orang kampung, dia kahwin, lepas tu dia merantau kan, dia mengembara kan. Itu yang kadang-kadang kat sana ada isteri seorang lagi. Dia balik, bila meninggal, barulah tahu adik-beradik ramai. Kat tempat lain, rupanya ayah pergi duduk sana setahun, duduk sana setahun. Itu zaman dulu. Nak balik pun bukan senang. Pergi Mekah pun 3 bulan dulu kan. Tapi not now lah. Sekarang ni saya rasa LDR bukan perkara yang menyusahkan kita, boleh diuruskan. Cuma jangan bila dah kahwin, even masa bercinta pun jangan sengajakan berpisah. Jangan sengajakan LDR tu. Ya. Even masa bercinta pun jangan kita bertunang, contoh belum kahwin lagi kan, kita bertunang tapi kita 2 tahun ni kita jangan jumpa kita nanti lepas 2 tahun kita jumpa, kita terus kahwin. Tak betul juga. Ya. Dia hidup bersama pun tak ada masalah sebenarnya, pasal itu fitrah kita juga. Bila kita sayang, kita nak jumpa, kita nak tengok, tapi dalam batas-batas lah. Kalau Ustaz Azhar Idrus kata boleh naik motor bersama berdua, ayah duduk tengah, ataupun mak duduk maksud saya batas lah. Tak payahlah berdua-duaan, tak payahlah buat benda-benda yang pergi tengok wayang, pergi apa, tak ada orang teman, tak ada orang. Nak jumpa boleh, ya. Ada orang kata saya nak jumpa girlfriend saya. Saya kata tak ada masalah, boleh. Ya. Jumpa dekat restoran, orang ramai keliling, tak ada masalah pun. Dan elakkanlah daripada buat perkara-perkara yang mendekati zina tadi. Ya. Pegang tangan, jangan biasakan pegang tangan, cubit-cubit, mula-mula cubit-cubit je ada. Kita tak perasan, kita cubit orang perempuan bila cubit lelaki, dia ingat cubit bergurau, cubit manja. Ya. Alah, saya manja memang macam tu. Tapi lelaki bila dia cubit kita bukan manja. Dia bukan manja. Dia bawa sampai ke rumah, balik sampai ke tidur sekarang. Dia masih duk bayangkan kita. Itu yang sebenarnya bahaya. Jaga benda-benda tu, sebab yang Islam ajar adalah benda yang boleh mencegah daripada benda-benda yang negatif. Jaga aurat tadi kan. Kadang-kadang ada juga yang tanya, dia kata, lah kalau kita tutup aurat dengan orang tak tutup aurat, sama je. Kalau lelaki nak buat jahat, jadi juga. Betul, tapi bila pakaian yang tak menutup aurat, sebenarnya tarikan dia lebih, rangsangan dia lebih taqrabuz zina tadi. Lebih mendekati. Kalau kita tutup dengan pakaian longgar dengan apa, at least dia menjauhkan. Kalau jadi juga apa-apa tu, itu cerita lain. Memanglah kita bawa kereta baik-baik, ikut peraturan pun kadang-kadang aksiden juga kan. Itu kita tak nafikan lah, tapi usaha kita. Dan kalau dah kahwin, LDR juga tidak memberi masalah kalau dia membawa kebaikan. Contoh pergi kerja jauh, uruskan dengan teknologi yang ada sekarang. Saya rasa tidak jadi masalah besar lah. Dan optimumkan masa bila masa bersama. Jangan hidup dengan orang ketiga. Ya. Orang ketiga ni bukan ada hubungan saja, skandal ke apa, bukan. Tapi dengar cakap pun bahaya. Saya dengan isteri duduk jauhan. So ada orang duk cerita tentang isteri kau kat sana, oi kau main selalu keluar dengan
Orang ketiga ni sebenarnya Nabi marah tau kita dengar cakap. Tapi kita paling suka kot. Itu yang hot sikit kan. Kalau tak syok lah, hidup tak ada gosip. Ya. Orang ketiga ni, satu hari Nabi turun dari rumah, ada sahabat tunggu dekat pintu rumah Nabi. Belum subuh, masa Rasulullah nak pergi masjid. Lepas tu dia kejar. Ya. Nabi kata, ada apa kau tunggu? Dia kata dia tunggu daripada sebelum subuh tadi lagi nak jumpa Nabi. Nabi kata, ada apa? Dia kata, aku nak bagi tahu sebab ada orang ni dia cakap tentang kau. Ya, bagi tahu kat Nabi. Nabi kata, tentang baik ke buruk? Tentang benda buruk, dia kata. Mulai hari ni berambus, Nabi kata. Jangan duduk depan rumah aku. Jangan tunggu, aku tak nak jumpa orang dengar cerita yang tak baik dan aku jadi negatif. Ya, itu kesan dia. Ya. Dan bila berlaku benda tu, insya-Allah dia akan timbul kepercayaan tadi. Ya. Itu dalam bahasa mudah dia, kalau perlu berlaku LDR, uruskan dengan baik, insya-Allah dia tidak mengganggu hubungan kita. Tapi sebaik-baiknya tetap juga saya kena sebut, kalau boleh tak payahlah LDR tu, kalau boleh. Sebab hidup kita ni kan dia disuruh hidup bersama. Bila hidup sama, nak uruskan tak jumpa sekali-sekala itu mudah. Bila berjauhan, nak uruskan jumpa sekali-sekala mungkin lebih susah. Betul. So, insya-Allah lah, dalam dunia yang banyak membantu, gunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Saya setuju dengan apa Doktor cakap. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat-sangat membuka mata. Sama-sama. Minta maaf Dari kalau tadi ada tidur ke? kesalahan. Membuka mata? Minta maaf kalau ada salah cakap. Okay. Jadi kepada kawan-kawan saya yang sedang menonton, ada sebab lah tu kenapa awak LDR. Okay. Untuk jaga batas dan sebagainya. Alright. Jangan sedih. Jangan sedih. Take it positively. Take it positively. Kita sudah sampai ke akhir rancangan. Kepada yang sedang menonton, jangan lupa stay sampai ke hujung untuk kita sebab kita ada paparkan QR OFA dan QR eMary. Terima kasih kerana menonton Sembang Santai Melati. Melati membara, Sri Kandi berwibawa. Assalamualaikum dan bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.